Wow. Lah, itu je. Benda ni dalam ni guys. Ini kita yang scan diri sendiri. Saya buat vlog. Oh ya ke? Ya, awak dari mana? Saya dari Ulu Kelang, UK. Sekarang Haja tengah mengambil saya. Dekat kat kita cakap sama driver yang kadang-kadang fashion, kadang-kadang tak. Sekilas, Syiki dan Fatina. Cemas sangat. Kita dah parking kat sini. Kat mana? Tak nampak lah. Sana. Ada apa tu pencakalan ni? Mengalami sedikit Baju. baju kita. Weh. Oh, sorry. Dekat Street Art Kuantan. Nampak tak tu pencakar langit. Tu menara Kuantan guys. Tengah mengajar posing. Ada lebih. Bagi duduk. Kagum, kagum. Walaupun dalam kesibukan, rakan yang sportif. Tadi dah sampai. Sekarang suruh makan. Tu ada yang menunggu. Gali rakan-rakan. Ya, rakan saya menunggu. Kita di hentian seterusnya iaitu Hotel Studio. Bel sikit. So guys, where are you guys? Do your thing. Why are you so serious? Please smile. Oh, she's there. Anita macam black cat. No.
Sakila, apa peranan awak? Map girls. Kita beautiful girls. Just beautiful girl. Lemak kau bang. Teh ini baik untuk kesihatan. Tapi sangat pahit. Sabar. Rasa teh kelat. Sesat. Nampak tak tu? Dua ketul tu. Kenapa pergi kanan? Masa tadi kata cakap straight masa pergi kanan. Aku cari tempat masuk kanan. Kita Kak Gem. Kata-katanya tu. biarpun di malam hari tetapi selagi ada kamu, hatiku masih cerah. Wah, kita dekat ICT. Oh ya, driver kita sampai dengan City Road. ICT. Wah, cantiknya. Wah, cantiknya. Emang tu ni. Sekarang kita dekat ICT. Ya, dengan rakan-rakan. Kita kena beratur untuk masuk My Spot. Okay. Thank you. Dapat stokin biru. Wow. Yeay. Semua biru ke? Yeay. Konsep dia terbuka macam ni. Kata awak lah nak main apa? Saya dah tergolek dah. Wah, boleh naik ke? Wah. Para atlet dah keluar berpeluh. Kita orang nak korang sini. Uyo. Nah, sampai dulu. Sekarang kita nak ambil pelatuk ni naik atas ni. Tapi first kita kena masuk longsor dulu. Tina ke? Boleh ke ni? Boleh. Macam mana ni? Dulu kaki dulu. Go. Kita punya target nak angkat pelampung tu.
nampak dia macamnya. Okay guys, tamatlah day trip kita dengan Fatina. Dah tamat. Seronok tak Fatina? Seronok. Saya seronok. Seronok. Seronok sangat. Hari ini saya sangat seronok sebab main-main dengan kawan-kawan saya. Ina, Anissa, Kira, Hada, Syikit, Wakanda. Tapi kena bagi airdrop lah. Tak apa. Saya harap semua orang happy dengan kita punya trip kali ni. And saya seronok sangat. Hai, saya Shakila. Nanti 5 tahun nanti. 5 tahun nanti. Janganlah putus kawan kalau ada anak. Share-share lah. Saya paling bahagia bila bersama korang semua. I love you guys. Hai, ni maybe last time kita meet. Selamat berkahwin Asyiki. Bye. I will be the rich aunt for my baby's friend. Menuju ke 7 Cafe. Wow. Just sedap je sini. Aku ajak makan aiskrim tapi aku minum boba. Sekarang kita diam. Kagum. Kata-kata dong. Kata-kata dong. Minumlah air masak untuk kekal tu. Nak satu? Comelnya. Lepak genting ke ni? Ya, nampak. Masak Maggi. Nampak tak nak guna straw dah sekarang. Tak mana. Ada orang jealous. Kagum. Kata-katanya dong. Penat. Jangan give up. Bunga pun ambil masa untuk kembang. Ini kan hati awal. Kita orang dah nak balik. Kena hantar Fatina. Tak belakangnya ada sedikit. Tak apa Tina sekarang. Dah terpaling kerja. Tiba masa untuk kita cerita dan semua. Berjalan meluang waktu hujung minggu. Grab your key and drive your car all the way to Damansara. Come on and sister night, grab some cookies and coffee. Mana lagi tu dari Damansara? Masa muda jangan pernah sia-siakan. Simpanlah sebagai memori. Jadikan sungguh indah. Lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Jadikan satu Polaroid. Masa muda, masa muda, jangan pernah sia-siakan. Simpanlah sebagai memori. Jadikan Polaroid. Sungguh indah. Lupakan segala resah bersama sahabat gembira. Jadikan satu Polaroid. Mama Madinah. Ingat Fatina, ikut ni keras. Okay. Life is tough.